Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah Ansyirah Hamzah binti Abdullah. Nama matrik saya F2012. Nama saya Nur Elisha binti Izrail. Nama matrik saya F2026. Kami akan menerangkan kesan dan strategi bagi mengatasi situasi tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan bagaimana kenangan kopi dan Zeus Coffee menyesuaikan harga mereka. Kenaikan harga minyak dan isu ekonomi global telah meningkatkan kos bahan mentah dan penghantaran seperti kopi, susu dan gula. Selain itu, konflik antarabangsa juga memberi kesan kepada bekalan, menyebabkan kos perniagaan semakin tinggi. Oleh itu, syarikat menyesuaikan harga bagi menampung kos dan operasi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Hidayah. Saya akan menerangkan strategi dan conclusion. Bagi mengatasi masalah ini, syarikat menggunakan beberapa strategi harga seperti menaikkan harga secara berperingkat. Selain itu, mereka juga menawarkan promosi dan set combo untuk menarik pelanggan. Syarikat turut mengekalkan kualiti produk supaya pelanggan terus setia walaupun harga meningkat. Kesimpulannya, syarikat perlu bijak mengurus harga supaya dapat kekal bersaing dan bertahan dalam pasaran. Sekian, terima kasih. Adakah kenaikan harga petrol memberikan kesan kepada kos perniagaan? Ya, kenaikan harga petrol memberi kesan kepada kos operasi seperti kos penghantaran bahan mentah dan logistik. Ini menyebabkan kos keseluruhan perniagaan akan meningkat. Okey, yang seterusnya pula, adakah syarikat menaikkan harga produk tersebut? Ya, syarikat akan ada menaikkan harga beberapa menu secara berperingkat lah untuk menampung kos yang meningkat. Namun kenaikan ini dikawal supaya tak membebankan pelanggan. Saya akan interview pada pelanggan kenangan kopi. Apakah reaksi anda apabila harga kopi meningkat? Saya rasa agak terbeban tapi masih boleh terima kerana kenaikan harga berlaku secara keseluruhan dalam pasaran. Okey, seterusnya, adakah anda masih membeli atau mengurangkan pembelian? Saya masih membeli tapi mungkin mengurangkan kekerapan pembelian dan memilih menu yang lebih murah. Assalamualaikum, hari ini saya ingin bertanyakan sedikit soalan. Adakah anda juga menaikkan harga produk? Ya, kami juga terpaksa menaikkan harga kerana kos bahan mentah seperti kopi dan susu meningkat. Okey, soalan seterusnya pula, bagaimana anda bersaing dengan syarikat lain? Kami bersaing dengan menawarkan harga yang lebih berpatutan serta menyediakan promosi dan kualiti produk yang konsisten. Okey, sekian, terima kasih.